Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan inovasi pembelajaran bagi topik kata nama khas tahun 1 dalam kursus GGGB 5613 Kurikulum dan Inovasi dalam Pendidikan. Topik ini dipilih kerana kata nama khas merupakan salah satu asas penting dalam pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu. Penggunaan awal terhadap konsep ini dapat membantu murid mengenal pasti dan menggunakan kata nama khas dengan betul dalam komunikasi harian serta penulisan mereka. Sebelum meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Jelena Jawai Anak Ula, Caroline Desi Majan Anak Geruna, saya sendiri Dayang Mimi Zulaika binti Awang Ramli, Nur Alia Anishawani binti Saad dan yang terakhir Franklin Del Anak Tal. Seterusnya saya akan menerangkan latar belakang inovasi yang telah kami bangunkan. Inovasi yang kami bangunkan mensasarkan murid tahun 1 yang sedang menguasai kemahiran literasi asas bahasa Melayu. Pemilihan topik kata nama khas dibuat kerana murid pada peringkat awal persekolahan sering menghadapi kesukaran untuk membezakan antara kata nama am dan kata nama khas. Oleh itu, kami menggunakan pendekatan multimedia yang membangunkan unsur visual grafik, aktiviti interaktif bagi membantu murid memahami konsep secara lebih konkret dan menyeronokkan. Pendekatan ini juga selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi membangunkan inovasi ini, kami memilih untuk mencipta website melalui aplikasi Canva sebagai platform utama kami. Pilihan Canva dibuat kerana ia menawarkan ciri multimedia interaktif yang membolehkan gabungan teks, gambar, animasi dan permainan dalam satu platform yang sama. Ini menjadikan pembelajaran tata bahasa lebih menarik dan bermakna kepada murid. Okey. Selain itu, Canva juga mempunyai flexibility reka bentuk yang tinggi. Guru boleh menyusun kandungan pembelajaran mengikut kreativiti masing-masing tanpa terikat dengan format yang terlalu rigid. Seterusnya, Canva website mudah diakses menggunakan telefon pintar, tablet ataupun komputer. Ini menyokong konsep flipped classroom di mana murid boleh meneroka bahan pembelajaran secara kendiri di rumah sebelum atau selepas sesi PDP di sekolah. Terdapat 3 objektif utama yang kami ingin capai melalui inovasi ini. Objektif pertama ialah murid dapat mengenal pasti penggunaan golongan kata nama khas dengan tepat. Objektif yang kedua ialah murid dapat menyebut kata nama khas dengan sebutan yang betul, terutamanya ketika aktiviti membaca dan bertutur. Objektif ketiga ialah murid dapat menggunakan kata nama khas dalam pembinaan ayat mudah berdasarkan situasi harian mereka. Melalui pencapaian ketiga-tiga objektif ini, murid bukan sahaja memahami konsep kata nama khas tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Sekian daripada saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya seterusnya. Terima kasih. Saya, Jelena Jawai, akan meneruskan pembentangan dengan analisis laman web Canva bagi topik kata nama khas dari aspek konsep dan reka bentuk visual. Okey, pertama, kita akan lihat dari segi susun atau visual. Untuk menarik perhatian murid sekolah rendah, kami menggunakan konsep warna yang cerah dan kontra ataupun vibrant. Dan warna latar belakang yang ceria ini berfungsi sebagai penarik fokus utama supaya murid tidak cepat bosan. Dari segi tipografi atau pemilihan font, kami memilih font jenis sans serif yang bulat, jelas dan bersaiz besar. Font jenis ini sangat mesra kanak-kanak dan ianya sangat mudah untuk dibaca sekaligus membantu proses pengecaman huruf dengan lebih cepat. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian yang paling penting iaitu aplikasi teori TPEC, khususnya bagaimana elemen teknologikal iaitu Canva dan pedagogical iaitu visual menyokong konten iaitu kata nama khas. Di dalam Canva ini, kami mengehatkan penggunaan
teks yang statik. Sebagai ganti, kami menggunakan grafik dan ikonik dinamik. Mengikut teori Tipex, penyampaian kandungan iaitu konten akan menjadi lebih berkesan apabila teks digabungkan dengan visual yang tepat. Grafik di dalam Canva ini bukan sekadar hiasan, tetapi ianya berfungsi sebagai scaffolding atau alat bantuan visual yang membantu murid mengaitkan perkataan abstrak dengan objek di dunia nyata. Sebagai contoh, mari kita lihat 3 kategori utama kata nama khas yang kami paparkan di laman web ini. Yang pertama, manusia. Kami meletakkan grafik Tengku Abdul Rahman. Dan yang kedua iaitu benda, di mana kami menggunakan grafik seperti Toyota Hilux. Dan yang ketiga iaitu tempat, di mana kami memaparkan visual berguna ikonik seperti Petronas Twin Tower. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya Nur Alia akan menerangkan tentang strategik penyampaian maklumat yang digunakan dalam bahan pembelajaran Canva yang telah kumpulan kami hasilkan. Dalam aspek strategik penyampaian, kami memastikan kandungan disampaikan secara ringkas, tersusun dan juga mudah difahami oleh murid tahun 1. Maklumat tidak dipersembahkan secara dalam bentuk perenggan yang terlalu panjang. Sebaliknya dipecahkan kepada beberapa bahagian seperti definisi, kategori dan juga contoh penggunaan kata nama khas. Pendekatan ini membantu murid untuk memahami kandungan secara berperingkat tanpa merasa terbeban dengan terlalu banyak maklumat dalam satu-satu masa. Selain itu, kami juga menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai dengan tahap perkembangan murid sekolah rendah, khususnya tahun 1. Ianya lebih kepada ayat yang ringkas, jelas dan terus kepada isi utama. Kami mengelakkan daripada penggunaan istilah yang terlalu kompleks kerana murid-murid pada peringkat ini masih berada dalam proses membina kemahiran membaca dan memahami arahan. Sesamping itu juga, setiap penerangan turut disokong dengan gambar atau visual yang berkaitan bagi membantu murid menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi sebenar. Kami tidak menggunakan reka bentuk yang terlalu padat dengan hiasan yang berlebihan. Seterusnya, inovasi Canva ini turut dibangunkan berdasarkan prinsip multimedia magnet bagi memastikan penyampaian maklumat lebih berkesan. Prinsip yang pertama ialah coherent principle. Prinsip ini menyatakan bahawa murid belajar dengan lebih berkesan apabila elemen yang tidak berkaitan dikeluarkan daripada bahan pembelajaran tersebut. Jadi dalam Canva yang kami bangunkan, kami hanya memfokuskan kepada maklumat yang berkaitan dengan topik kata nama khas sahaja. Dan kami memang mengelakkan penggunaan teks yang terlalu panjang serta elemen yang boleh mengganggu perhatian murid supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada isi pembelajaran yang utama. Yang kedua ialah spatial contiguity. Prinsip ini dia menjelaskan bahawa murid belajar dengan lebih baik apabila teks dan gambar yang berkaitan dipaparkan berdekatan antara satu sama lain. Oleh itu, kami meletakkan gambar dan contoh kata nama khas secara berhampiran supaya murid dapat menghubungkan maklumat dengan visual yang ditunjukkan lebih mudah dan cepat. Akhir sekali ialah segmentic prinsip. Prinsip ini dia menekankan bahawa pembelajaran lebih berkesan apabila kandungan disampaikan secara berperingkat mengikut kadar pembelajaran murid. Dalam Canva ini, kandungan disusun secara sistematik bermula dengan definisi, kategori, contoh dan latihan. Susunan ini membolehkan murid memahami konsep secara langkah demi langkah sebelum bergerak ke bahagian yang seterusnya. Melihat kepada persediaan murid, sebelum mereka menjalani penilaian melalui Kahoot, mereka terlebih dahulu didedahkan kepada beberapa contoh dan aktiviti pengukuhan yang disediakan dalam inovasi Canva ini. Aktiviti ini berfungsi sebagai latihan kendiri bagi membantu murid mengenal pasti dan membezakan kategori kata nama khas dengan lebih tepat. Pendekatan ini secara tidak langsung selaras dengan konsep assessment for learning, iaitu penilaian digunakan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran bagi membantu murid mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, strategik penyampaian yang digunakan dalam Canva ini membantu murid memahami konsep kata nama khas dengan lebih mudah, sistematik dan menarik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, saya Korendisi Manjan dengan nombor Patrick P168553 akan membentangkan bahagian penilaian dan gamifikasi menggunakan Kahoot. Seperti yang anda lihat, kami menggunakan Kahoot sebagai alat digital untuk membina soalan penilaian. Murid boleh mengakses kuis ini dengan mengimbas QR code yang disediakan atau memasukkan game pin yang tertera. Ini merupakan QR code dan game pin yang telah kami bina. Sekarang saya akan membawa kepada butiran soalan Kahoot kami, di mana kami telah membina 3 soalan untuk kuis ini. Kesemua soalan adalah jenis aneka pilihan dengan 4 pilihan jawapan setiap soalan. Jumlah soalan yang sedikit ini sesuai untuk murid tahun 1 bagi memastikan mereka tidak cepat bosan dan dapat mengekalkan fokus. Sebagai contoh soalan, kami bertanyakan antara berikut yang manakah kata nama khas hidup. Soalan ini menguji pemahaman murid tentang kategori nama khas iaitu hidup atau tak hidup. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 3 elemen gamifikasi dalam Kahoot dan kesannya kepada murid. Elemen pertama iaitu bad case, di mana murid menjawab soalan dengan betul. Mereka akan mendapatkan skor. Ini akan memberi rasa bangga dan pencapaian sekaligus mendorong mereka untuk terus mencoba. Elemen kedua pula iaitu leaderboard, di mana Kahoot mempaparkan kedudukan murid secara langsung selepas jawab setiap soalan. Ini mewujudkan persaingan yang sehat dan membuatkan murid teruja untuk mendapatkan markah tinggi. Elemen ketiga pula, elemen masa, di mana setiap soalan diberikan had masa selama 10 saat. Ini melatih murid untuk berfikir dengan pantas, kekal fokus dan tidak berlengah ketika menjawab. Jadi, kesimpulan untuk gabungan ketiga-tiga elemen gamifikasi ini, ia dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar dengan lebih berkesan. Pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan, interaktif dan berpusatkan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana aplikasi Canva dan Kahoot saling melengkapi dalam membentuk satu kitaran pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang lengkap. Bagi fasa penyampaian pembelajaran, kami menggunakan Canva sebagai platform utama untuk membangunkan bahan digital. Canva membolehkan kandungan disampaikan secara visual, menarik dan interaktif melalui penggunaan animasi, ilustrasi serta aktiviti klik. Pendekatan ini membantu murid tahun 1 memahami konsep kata nama khas dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Selepas murid mengikuti sesi pembelajaran menggunakan Canva, kami menggunakan Kahoot sebagai medium penilaian. Kahoot membolehkan guru menilai tahap kefahaman murid secara langsung melalui kuis interaktif. Selain itu, murid dapat menerima maklum balas dengan segera terhadap jawapan yang diberikan. Berdasarkan pembangunan bahan digital ini, kami mendapati bahawa penggunaan teknologi interaktif memberi impak yang positif kepada murid. Antara impaknya ialah murid menjadi lebih berminat dan motivasi untuk belajar. Selain itu, penggunaan elemen visual dan aktiviti interaktif membantu murid memahami konsep kata nama khas dengan lebih cepat dan berkesan. Murid juga lebih aktif melibatkan diri dalam proses pembelajaran berbanding kaedah tradisional. Bagi penambahbaikan pada masa hadapan, kami bercadang untuk menambah lebih banyak elemen gamifikasi, animasi serta aktiviti yang bersesuaian dengan tahap penguasaan murid. Selain itu, penggunaan audio, video dan teknologi digital yang lebih inovatif juga boleh diterapkan bagi meningkatkan lagi keberkesanan bahan pembelajaran ini. Sebagai rumusan, projek ini berjaya menghasilkan satu bahan pembelajaran digital yang menarik, interaktif dan sesuai digunakan oleh murid tahun 1 bagi mempelajari topik kata nama khas. Penggunaan Canva dan Kahoot bukan sahaja membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran guru, malah turut meningkatkan penglibatan dan kefahaman murid dalam pembelajaran. Projek ini selaras dengan teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan penglibatan murid. Dan itu kami berharap inovasi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid dalam memperkayakan pengalaman pembelajaran digital pada masa akan datang.